Cahaya matahari pagi menembusi celah-celah daun rambutan di halaman rumah. Aiman, yang berumur 7 tahun, sedang mengikat tali kasut lusuhnya dengan tekun. Dia memakai baju sukan sekolah berwarna biru muda dan senyuman tidak lekang di bibir. Hari itu hari Isnin dan semangatnya membara kerana pertandingan merentas desa akan diadakan. "Mak, hari ini Aiman nak daftar merentas desa," jerit Aiman dari tangga rumah. Mak yang sedang menyapu halaman memandang ke arahnya dengan senyum lembut. "Merentas desa? Jauh tu Aiman." "Kamu baru darjah 1. "Nanti tak larat," dia berkata. "Tapi Mak, Cikgu Rahim kata semua murid boleh cuba," kata Aiman. "Yakin Aiman nak jadi juara, Mak," katanya sambil mengepalkan tangan kecilnya penuh semangat. Mak tersenyum nipis, menyedari anaknya seorang yang gigih dan bersemangat tinggi. "Baiklah, jika betul-betul nak cuba, latihan elok-elok ya," Mak berpesan lembut. "Jangan paksa diri sampai pengsan," dia menasihati dengan suara penyayang. Aiman mengangguk laju, wajahnya bersinar penuh harapan dan keberanian. Dalam hati, dia berjanji untuk sampai ke garisan penamat, walau langkah kecil sekalipun. Sebaik tiba di sekolah, suasana padang sudah penuh meriah dan semangat berkobar. Murid-murid beratur di meja pendaftaran. Ada yang ketawa, ada yang kelihatan gugup. Aiman berdiri di barisan belakang sambil memegang duit yuran daripada mak dengan bangga. Apabila tiba giliran Cikgu Rahim, guru sukan berkulit sawo matang, tersenyum mesra. "Bagus, Aiman! Berani kecil-kecil dah berani mencuba," kata Cikgu Rahim sambil menulis namanya. Namun, dari tepi, Ikmal, murid darjah 3 yang suka mengusik, tersengih sinis. "Hahaha, Aiman nak lawan siapa? Nak lari 10 meter pun semput," katanya sambil ketawa kuat. Kawan-kawannya turut ketawa, mencuba menyemarakkan lagi suasana penuh persaingan itu. Muka Aiman merah padam, tapi dia hanya tunduk dan berbisik dalam hati. "Tak apa. Aku akan buktikan aku boleh," dia berazam dalam hati kecilnya. Selepas waktu sekolah tamat, Aiman tidak pulang, dia berlari di padang sekolah sendiri. Dia melakukan pusingan demi pusingan, walaupun nafasnya pendek dan peluh membasahi pipinya. Kadang-kadang, dia terjatuh dan lututnya luka, tapi dia tetap bangun semula. Malangnya, dia tidak menangis, malah terus berlatih dengan penuh tekun dan semangat. Malamnya, dia tidur keletihan, tetapi senyumannya tetap mengukir wajah yang penuh harapan. Ayah pulang dari tempat kerja dengan suara motosikal dari kejauhan kedengaran. Aiman berlari menyambut ayah dengan penuh gembira, menunjukkan borang pendaftaran dengan bangga. "Ayah, Aiman dah daftar merentas desa," katanya penuh bangga dan penuh harapan. Wajah ayah yang serius membuat hati Aiman berdebar dan rasa kecewa menyelubungi Aiman. "Kamu masih kecil. Lari jauh itu bukan main-main," katanya tegas dan penuh prihatin. "Tapi ayah, Aiman dah berlatih setiap hari," rayu Aiman perlahan penuh harapan. "Tak usah, belajar dulu," ayah membalas tegas. "Biar abang kamu cuba kalau nak." Aiman tunduk kecewa, hati kecilnya merasakan kecewa dan hibah. Malangnya, dia termenung di tepi tingkap biliknya sambil memandang ke langit. Bintang berkelipan di atas sana, seolah memberi harapan dan semangat baru. Air mata kecilnya perlahan jatuh, penuh rasa kecewa dan tekad untuk buktikan diri. Tiba-tiba, mak datang membawa segelas susu, wajahnya lembut dan penuh kasih sayang. "Aiman tak tidur lagi?" tanya mak sambil mengusap rambut kecil itu. "Perlahan ayah tak bagi masuk," kata Aiman. Perlahan, matanya bersedih. Mak duduk di sebelahnya, memeluk dan menyapu rambut anak kecil itu penuh kasih. "Mak tahu ayah risau, tapi kalau Aiman betul-betul nak, buktikan dulu," katanya lembut. "Bangun awal, berlatih sungguh-sungguh dan tunjukkan kekuatan Aiman," mak menasihati. Aiman mengangguk dengan tekad baru di hatinya untuk membuktikan keberanian. Malam itu dia tidur dengan azam yang kuat bahawa dia mampu dan pasti berjaya. Hari pertandingan akhirnya tiba, langit biru cerah dan burung bernyanyi riang. Di padang sekolah, semua murid berkumpul dalam kategori masing-masing dengan penuh semangat. Sorakan dan gelak tawa memenuhi udara, penuh kehangatan dan semangat berjuang. Aiman berdiri di barisan depan, pakai kasut lama pemberian abang yang longgar itu. Cikgu Rahim meniup whistle keras-keras, memberi isyarat start untuk perlumbaan sedia mula, katanya dengan suara lantang dan penuh semangat. Aiman mula berlari dengan peserta lain, debu naik di belakang mereka. Nafasnya semakin pantas, dada terasa panas, tapi dia tidak mahu menyerah.
Di hadapan, pelajar lain semakin jauh tetapi Aiman berlari terus tanpa henti. Beberapa minit kemudian, dia hampir tergelincir di jalan berbatu, lutut calar. Tapi dia bangun cepat, berbisik dalam hati, aku mesti sampai garisan penamat. Dalam perjalanan, dia melihat Ikmal terjatuh dan menangis sambil memegang pergelangan kaki. Peserta lain terus berlari, tetapi Aiman berhenti dan bertanya penuh prihatin. Ikmal, kau okey ke? Aku okey, jawab Ikmal perlahan dengan air mata berlinang di pipinya. Aiman memapahnya ke tepi dan memberinya air minuman dengan penuh perhatian. Aku akan teruskan dulu ya, katanya dengan senyuman dan semangat berjaya. Aiman kembali berlari dengan semangat membara dan napas yang pendek. Setiap langkahnya penuh harapan, menunjukkan dia mahu membuktikan sesuatu. Dia percaya semangat lebih penting daripada tenaga fizikal. Dari kejauhan terdengar sorakan bergema di garis penamat. Cikgu-cikgu menunggu dengan senarai nama peserta di hadapan sekolah. Aiman mulai nampak sekolahnya di kejauhan, menambah semangatnya. Dia menggigit bibir, menahan sakit di kaki, tapi terus berlari dengan tekad. Cepat, Aiman! Jerit beberapa murid yang mengenalinya dari jauh. Dengan sisa tenaga terakhir, Aiman menamatkan larian dan jatuh rebah di padang. Napasnya tercungap, tetapi matanya bersinar penuh kemenangan. Dia telah sampai di garisan penamat dan itu sudah cukup baginya. Namun, tiba-tiba semua murid bersorak dengan penuh kegembiraan. Pemenang tempat pertama kategori bawah 9 tahun ialah Aiman bin Hakim. Cikgu Rahim tersenyum bangga dan menyematkan medal di leher Aiman. Inilah contoh semangat sebenar murid-murid. Katanya dengan lantang, tak kira kecil atau besar, siapa berusaha, dia yang berjaya, ujarnya lagi. Mak menangis kegembiraan di tepi padang, bahagia melihat kejayaan Aiman. Ayah berdiri terpaku, tidak menyangka anaknya akan berjaya hari ini. Dia memeluk Aiman erat, merasa bangga dan puas hati. Ayah bangga dengan kamu, Aiman, katanya lembut sambil mengusap kepala anaknya. Maaf, sebab tak percaya dari awal, tambah ayah dengan suara penuh haru. Aiman tersenyum. Air mata gembira mengalir di pipinya yang berseri. Aiman cuma nak buktikan, kalau kita tak berhenti, kita boleh jadi juara, katanya lembut. Selepas hari itu, namanya disebut-sebut di seluruh sekolah melalui cerita inspirasi. Ramai murid kecil menjadikannya panutan dan motivasi dalam hidup mereka. Ikmal, yang dulu suka mengejek, kini sering berlatih bersama Aiman setiap petang. Mereka berlari di padang, saling menyokong dan memberi kekuatan satu sama lain. Aku tak sangka engkau boleh menang, Aiman, kata Ikmal sambil tersenyum kecil. Aiman hanya tersenyum, merasa bahagia sebab dia tidak pernah menyerah. Aku pun tak sangka, jawab Aiman. Tapi aku percaya semua boleh jadi jika kita berusaha. Cikgu Rahim memuji Aiman di perhimpunan mingguan penuh semangat. Ingat murid-murid, katanya, juara sejati bukan yang paling laju, tetapi yang paling tabah. Semua murid bertepuk tangan setuju dengan kata-katanya yang penuh makna. Mak dan ayah turut hadir di dewan sekolah, memandang anak mereka dengan bangga. Mereka tahu Aiman bukan sekadar budak biasa, tetapi seorang pejuang kecil yang hebat. Sejak hari itu, Aiman aktif bersukan dan berlatih dengan semangat membakar. Dia jadi pelari terbaik di sekolah dan membantu rakan-rakan berlatih setiap hari. Setiap kali melihat medal emasnya, Aiman tersenyum bangga, bukan kerana menang. Dia tahu perjalanan yang ditempuh adalah lebih berharga daripada segalanya. Aiman percaya semangat dan usaha tidak pernah sia-sia. Walau apapun cabarannya, dia ingin menularkan semangat itu kepada semua anak kecil yang bercita-cita tinggi. Cara kecil Aiman menjadi inspirasi dan motivasi untuk semua murid di sekolah. Teman baiknya Ikmal belajar menghargai usaha dan semangat juang. Aiman tahu kejayaan sebenar datang dari dalam diri dan usaha gigih. Impian kecil Aiman menjadi nyata melalui keberanian dan ketabahan hatinya. Setiap langkah maju membawa harapan baru dan keyakinan dalam hati. Aiman bertekad untuk terus berlari dan tidak pernah berhenti berjuang. Semangat kecilnya menyebar, memberi inspirasi kepada semua yang melihatnya. Kisah Aiman mengajarkan kita bahawa usaha dan semangat adalah kunci kejayaan.